Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincang satu persoalan yang biasa timbul bila tiba musim korban. Bolehkah satu haiwan disembelih dengan dua niat, korban dan akikah sekali? Ada yang kata boleh, ada yang ragu-ragu. Jom kita selami bersama berdasarkan pandangan ulama dan dalil yang sahih. Pertama, kita kena faham apa maksud dua ibadah ini. Korban, ibadah sunat muakkad yang dilakukan pada hari raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik sebagai tanda takwa dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Akikah, penyembelihan yang dilakukan sebagai tanda syukur atas kelahiran anak sunnah Nabi SAW, biasanya hari ketujuh selepas kelahiran atau bila mampu. Dua-dua ibadah ini berkait dengan sembelihan, tetapi tujuan dan waktunya berbeza. Hukum gabung korban dan akikah. Dalam isu ini, ulama berbeza pandangan. Pandangan mazhab Syafi'i dan Hanafi umumnya tidak membenarkan gabung dua niat ibadah dalam satu sembelihan kerana setiap ibadah itu berdiri sendiri dengan syarat dan tujuan yang berbeza. Seperti kata Imam Nawawi, tidak sah menghimpunkan dua ibadah dalam satu sembelihan. Rujuk Al-Majmu'. Pandangan sebahagian ulama kontemporari dan mazhab Hambali. Mereka mengharuskan gabungan korban dan akikah jika diniatkan kedua-duanya dengan syarat haiwan itu cukup syarat bagi kedua-dua ibadah. Manakala menurut pendapat Mufti Wilayah Persekutuan yang diambil daripada website rasminya berpendapat tidak boleh menggabungkan niat akikah dan korban dalam satu masa. Meskipun korban dan akikah adalah dalam jenis yang sama iaitu sembelihan, namun kedua-duanya adalah ibadah sunat yang membawa maksud tersendiri dan berbeza antara satu sama lain. Pendapat ini juga lebih bersifat ihtiyat, hati-hati dan keluar dari perselisihan yang ada. Sekiranya akikah bertepatan dengan korban pada hari raya Aidiladha atau hari-hari tasyrik, maka sebaiknya dipisahkan antara keduanya, iaitu dilaksanakan kedua-duanya sembelihan korban dan akikah sekiranya mampu. Namun sekiranya tidak mampu melaksanakan kedua-duanya sekaligus, maka hendaklah didahulukan ibadah korban dahulu kerana ia bertepatan dengan hari raya korban dan waktunya agak singkat. Adapun sekiranya seseorang itu berada dalam keadaan sangat tidak berkemampuan pada waktu tersebut serta wujud kebimbangan tidak dapat melaksanakannya pada tahun-tahun seterusnya, maka bolehlah ia bertaklid kepada pendapat Imam Ar-Ramli dan sebahagian ulama lain yang mengharuskan menghimpunkan niat dalam ibadah korban dan akikah untuk mendapatkan kelebihan dan pahala kedua-duanya. Namun sekiranya dia berkemampuan, maka hendaklah diasingkan sembelihan keduanya, berbalik kepada pandangan pertama. Dalam hal ini, para ulama mengatakan bahawasanya lebih banyak seseorang melaksanakan amalan, maka lebih banyak pahala yang akan diperoleh. Justru marilah sama-sama kita memperbanyakkan amalan, lebih-lebih lagi ibadah yang sangat dituntut ini dalam kehidupan. Jadi bagaimana nak buat keputusan? Jika mahu ambil jalan lebih selamat dan keluar dari khilaf, buatlah akikah dan korban secara berasingan. Tapi jika ada kekangan kewangan atau keperluan dan ingin ikut pandangan yang membolehkan, pastikan haiwan cukup syarat dan diniatkan kedua-duanya dengan jelas sebelum penyembelihan. Paling penting, ikhlas kerana Allah dan faham tujuan sebenar ibadah, bukan sekadar nak mudah semata-mata. Islam agama yang mudah tapi bukan untuk dipermudahkan. Tanyalah orang berilmu jika ragu dan jangan lupa, setiap ibadah kita nilainya pada niat dan pelaksanaan yang betul. Semoga Allah terima semua ibadah kita, sama ada korban, akikah atau apa saja pengorbanan yang kita lakukan kerananya.